Tripod lain pula. Tripod lain. Allahu akbar, nikmat apa lagi ni? Nak dusta ni. Dah turun tak ada jalan lain no? Ada. Ha, sudah. Oh lawa Air terjun Seraya. Yang nak main tengah jalan lah. Sebab kita main off-road hari ni. Banyak licin juga ni. Gana tu, anak off-road sangat. Penegah lalu. Ha, sudah hijau. Penegah lalu. Nak sangat. Selera licin. Nanti ambil gambar tu. Ambil gambar. Allah. Oh, kapcai tu relax jadi orang. Oh, tengok kapcai naik ke tepi tu. Mana? Pergi Lantas Raya. Jauh ke? Dekat dah. Dekat dah. Dia turun tak ada jalan lain no? Ada. Ha, sudah. Turun jalan ni juga. Jalan ni lah. Tak jauh dah. Oh. Dia sebenarnya benda ni secara apa nama ni? Secara automatik geng. Ha. Mari kat kenduri tadi peling nak pergi mandi dekat dengan latar apa nama yang air laju tadi tu. Ha, jadi tu bertukar ke sini ni. Allahu akbar. Ha, off-road ni nak naik jalan ni pula lagi ni. Ha, sudah lah. Leruk habis lah. Sudah. Allahu akbar. Agak-agak tak hujan sekarang Kalau hujan pi. Ha, memang tak balik lah. Kalau hujan habis. Oi. Meru cae, meru cae. Siapa dah lah? Ha. Cae siapa dah? Ha. Allahu akbar. Lain kali nak masuk kena tukar tayar off-road tu. Oh, berjaya juga saya kita tak. Akhirnya berjaya juga. Jatuh tak boleh jatuh 3 bunyi 3? Wah, saya kemudian nyari-nyari. Cari. Dia buat ceng lah. Dah, nasib baik kaki panjang kan. Jatuh lah dia tu. Dak yang masuk dalam jenis longkang tu. Dia kena masuk dalam longkang tu, jangan naik. Tu jadi payah nak ni spring Dia memang jatuh ambil gambar tu. Memang jatuh gambar dulu peting Allahu akbar, nak kau boleh kau mari tu tak? Dah lah pakai tayar on road. Gear up jadi. Ha, jadi off road. Tu dia geng, spring. Allahu akbar. Ha, ni kira jadi dah ni. Kira jadi. Oh, tu jalan nak naik je. Pakai tak naik dah lah. Oh, risau licin mandi depan tu lah. Tu jadi dah. Steady. Tu dia bagai, jangan sempu. Ready. Gambar,
Wey. Macam ibu dugong sorang-sorang. Boleh dah buat persiapan kita ni. Nak pukul 5. Padu, Latar Suraya. Allahu Akbar. So, sekarang ni kita menghala turun balik sahabat. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kalau nak mari mandi di Latar Suraya ni, boleh mari geng. Tapi tu dia lah, tak sesuai sebenarnya dengan tayar on road macam ni. Jenuh spring tengah jalan dia. Ni nak fikir masalah turun pula. Oh, jadi kerja. Apa pun nak kepada sahabat-sahabat semua, kita berjumpa sebentar lagi. Luncur. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go sahabat-sahabat semua. Ni orang panggil mini off-road. Mini off-road pun dia bukannya apa ke, dia sebab dia licin je. Licin. Licin tu yang masalah. Kalau dia tak licin, tak ada masalah sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar. Oh, angin tayar pun main peranan sahabat. Allahu Akbar. Jadi kerja la 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 la. Allah. Motor ni pertama kali sahabat aku main off-road lagu ni. Pertama kali. Allahu Akbar. Op. Allah. Nyawa apa bernafas macam naga sahabat Ketika memanjat jangan kawan mati tengah jalan. Masa memanjat tu mampu kerah motor ke. Mula orang belakang jadi apa nama? Jadi jam juga belakang tu. Lepas tu nak naik pula spin jadi. Tengok spin ni. Spin. Oh. Licin ni sahabat. Joget jadi. Terbalik pula. Mana terbalik pula kau? Ya Allah, minta maaf video duduk belakang. Isi saja Alhamdulillah. Licin. Jatuh dua, jatuh satu lah. Ada setepak lagi tu, banyak bukit. Balik rumah. Bawa bantai. Tubuh satu lagi. Cabut side mirror. Oh, ni cover. Mangsa yang ketiga. Mangsa yang ketiga. Ingat orang aja tu. Baru ada acara. Baru ada acara Abang dah turun kot luar tengok dekat ni. Dia ambil ya base plate ni. Memang tujuan dia macam ni. Let's go. Esok menepi saya. Allahu Akbar lagu ni dia. Tapi ni baru 7 biji kan. Kalau ramah lah ni tak tahu lah ke mana. Berselerok habis atas tu. Ni nasib baik sikit apa nama mari. 7 butir.
Bawah 10 butir okey, main ramai-ramai okey, berselerok dah tu. Allahu Akbar. Oh lawa main air kita. Apa pun alhamdulillah geng setakat ni. Cuma jatuh tu sikit-sikit je lah. Dia jatuh slow geng. Untuk mateng saat ni tu dia punya cabuk, dia punya cover ni, cover apa nama ni, cover depan ni cabuk. Apalah, kita bawa balik lagi, bubuh dah dek ni. Oi. Jangan nak main tengah jalan lah. Ni main tengah jalan. Oh. Okey, nice. Okey. Licin. Licin. Sebenarnya jenis kita ni tak ready. Tak ready nak masuk off-road ni. Kita tak rancang daripada awal lagi. Tiba-tiba up jadi ni. Tak, kalau kita betul-betul rancang lalu off-road ni, angin tayar tak boleh banyak geng. Angin tayar tu kita kena rancang. Ni pula mari jadi. Selerok juga lah saat ni ya. Tak. Allahu Akbar. Kenangan berlaku lah ni. Aduh. Tak buat apa pula berhenti pula tu. Oh. Apa pula tu? Sudah hijau apa Mana tu? Kita kali pertama mari sini. Jadi jalan tu geng, ingat tak ingat lah. Allah, leh ni bukan mai kok ni saat ni. Salah ni. Oh, patah balik Allah. Patah balik lah. Allahu Akbar. Tu dia. Oh, okey. Nice. Beres. Alhamdulillah sahabat. Keluar pun lucu boleh. Sebabnya ramai yang geng orang Kedah kawasan-kawasan sini. So kita boleh tanya geng Simpang kali tak kenal kok. Tak ingat Simpang. Nasib baik ada geng orang Kedah ni. Allah Akbar. Terima kasih banyak-banyak banyak membantu tu. Kali tak kan duk main dalam hutan ni lah. Allah Akbar. Alhamdulillah, akhirnya kita dah sampai sahabat semua kat pos tadi. Allahu Akbar. Ladang Sungai Seraya Sungai Seraya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. So sekarang ni perancangan dengan kita minum kot dagu air.
Jadi dah halang-halang kita lalu ni sobat. Kita singgah di apa nama, Gunung Kerengga ke. Gunung Kerengga. Oi, dahsyat juga jalan dia pun ni. Oh, dahsyat juga ni. Terik macam Gunung Jerai dah ni. Oh, padu. Oi, jalan pacak sahabat-sahabat semua. Jalan pacak, kena berhati-hati geng, sebab ada seluk. Ada batu tu tengah jalan ni sahabat tak boleh laju bahaya. Oh, lekat kat batu tu pula. Ya. Teranaik. Oh. Oh, nice. Jalan kita siap. Jalan ni yang perlu naik. Gunung Kerengga. Allahu Akbar, jom. Kita tengok view dia sahabat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nice. Mahal sahabat-sahabat semua. Ya Allah. Tengok awan dia tu geng. Nikmat apa lagi yang kau nak dustakan? Allahu Akbar. Cantik. Allah. Oh, ni jalan lama lah ni. Oh. Allah, comel sahabat-sahabat semua ni. Tengok. Sejuk Tengok view kat sana geng. Allahu Akbar, comel geng. Allahu Akbar, comel. Subhanallah, comel sahabat-sahabat. Allah. Tengok dia punya bukit sini dengan bukit sini, lepas tu lorong ni. Tak tahu lah, mungkin dalam video ni mungkin dia nampak kecil, tapi bila ada dekat atas ni, ya Allah, sahabat-sahabat semua ya Allah Akbar. Allahu Akbar sahabat. Tapi dengan kereta nak naik sahabat kena berhati-hati sikit sebab jalan ni pun tengah repair. Tak sesuai tak sesuai. Kalau dengan 4x4 ngam dengan elak. Allahu Akbar. Boleh tahan juga dia punya bukit junam dia tu. Gunung Kerengga. Allahu Akbar. Oh, kuat berjalan hari ni tu. Tengok berseluk habis tengok jalan ni sahabat-sahabat Oh, pasir. So, kepada sahabat-sahabat semua, sekarang ni kita dah kenyang dah. Apa pun oh, ada peminat ada peminat kecil. Bye-bye, abang nak balik dah. Allahu Akbar. Hari ni puas geng ride hari ni. Daripada Kenduri, lepas tu secara automatik jadi off-road gila. Sampai kau terbalik rakan-rakan kita ni. Allahu Akbar. Apa pun kepada sahabat-sahabat semua dah. Jumpa sebentar lagi. Perjalanan daripada Tasik Pedu ni dalam sejam lebih nak sampai ke rumah aku sahabat. Apa pun kita layan dulu lah slow-slow Oh, Allahu Akbar.
7.30 dah ni geng. 7.30 dah. Dekat pukul 8 dah ni geng. Baru sampai apa ni, kawasan Sik. Pukul 8 lebih dah ni geng. Tapi itulah, jalan-jalan macam ni tak boleh nak laju risau juga jalan-jalan kampung macam ni. Allahu Akbar, sayang sahabat. Daripada tengah hari tadi on terus. Selepas pada makan kenduri, lepas tu main off-road gila pula. Jadilah ni. Apa pun kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton walaupun video ni sedikit panjang sahabat. Kami minta maaf banyak-banyak Allah. Kira off-road tu secara tidak sengaja geng. Sudah mana ni? Sudah. Allah. Secara tidak sengaja. Apapun sekiranya sepanjang video aku ni ada salah silap, aku minta maaf sahabat dah. Jadi hari ni ride kita sepanjang 310 kilo. 310 kilo, minyak lebih kurang habis RM35 full. Sampai sini balik, aku tapak balik Apa terima kasih banyak-banyak kerana sahabat-sahabat semua support dan subscribe. Yang baru subscribe tu, apa pun terima kasih banyak-banyak kerana support channel Buyang Motovlog geng. Lain kali insya-Allah kita akan berjumpa lagi sahabat-sahabat semua. Apa pun sahabat. Assalamualaikum. Berakhir di sini saya kita. Lucu.